Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dirhama yusibuhu rajulu, bahawa sungguh dirham ia rumput akannya sini dirham boleh tidak orang agam daripada riba itu lebih raya kedudukan insya-Allah pada satu dosa fil qati'ati pada berdosa mana yang lebih raya daripada 26 boh zina. Yang 5 zina akannya zina tersebut di sidra ragam. Jadi 3 riba kepada dosa. Tapi wa arba riba aradur rajulil muslimi, dan si paling payah riba adalah riba daripada harga diri uragam yang Islam. Jadi jino sebab masalah kepada masalah dosa riba. Meriba mantengan dina 26 kali dina dosa riba. Cuma yang paling berat riba yang kata lebih-lebih pada harga diri uragam. Maknanya tak tanawul harga diri uragam lebih le daripada barang yang tak mustahak di atas barang yang dikatakan orang baginya seorang, baginya si rajul. Tamah-tamah harga diri go lebih daripada barang yang hak terpegang. Ini yang boleh riba. Jadi menyoriba bapeng lebih harta, menyoriba bak haba lebih terpegang haba sehingga melegok, melebihi daripada haba sehingga melebihi daripada hak terpegang. Tak lebih daripada hak yang dia terpegang, yang lebih pegang. Pegang sedor-dor urung pulan-pulan saja. Rupa rahsia agak lebih pegang rahsia tak pegang rahsianya kata lebih. Jadi yang lebih pedih rahsia tak pegang rahsia. Yang kali lebih, yang kali lebihnya ni masalah upat dah. Ni pun masalah upat dah. Upat je. Sakit tiga. Dan si paling raya riba adalah arat ar-rajulil muslimi, harga diri uragam yang Islam. Riba barang Islam tak lebih daripada barang yang hak tak pegang. Wa aksaru mimma rukhsalahu fi, dan lebih dah pegang daripada barang yang rusah beritanya untuk pegang hak kau. Dah yang rusah urang mesti cong. Han itu le urang. Langampungnya mana ada kumpulan cong. Yang kagak rusak walau bima pi ke dah. Walau sebenarnya tanya mereka pegang. Yang kata kiate ke. Tapi bila hai turinya kagak rusak. Lebih banyak ituri yang tak pegang pula lain. Kumpulan gitu yang ada pegang cong ituri tak pegang cip. Yang kariba tanya. Kariba harga diri go. Jadi riba harta, tagi pelara harta, pelara harga, pelara harta, pelara harga diri, pelara nyawa kan? Ini riba pak, nyawa kan ada riba je, yang lebih macam ni. Ini nah yang lebih. Wakala Jabir, berkatalah Jabir, kamu nalah kamu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin dalam perjalanan. Fa'uti. Fatalah kabrani, maka mendatangi jangan Rasulullah di atas 2 buah kubu. Ini tengah dalam perjalanan gejak pada 2 buah kubu. Yu'adzabu sahibahuma, yang sedang diazabkan akan sahib keduanya 2 buah kubu. Faqala, maka ikut Nabi. Pakan depu yang ngazab, sebab ikut gejak pada 2 buah kubu yang tengah ngazab di Allah. Yang diazabkan akan 2 buah awal sahib 2 buah kubu. Maka ikut Nabi. Innahuma yu'adzabani, urunyo kagazib mendua, tengah kagazib mendua. Illa fi kabirin, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan bukanlah gazib keduanya
bak dosa raya kan tik saraya tapi adapun salah satu keduanya maka ianya salah satu jupai go kan saraya jupai go dan tak boleh kata kan perkara yang besar sekali makana yang tabunas makana yang salah satu itu yupat manusia ia hanaraya dosa baik pandangan sampai tak terjadi dah yang terus makana yang terus la yastanzihu min baulihi hanai pergi uhra daripada iaji itu iaji popo iwatu hanai kira teli tu ciro you mana kapat babak po ngai kena motor ngai tu pen motor timbak ju bak sendiri ya api dua gai tanpa dua gai tahu motor nai pun ni tapi pun nak istibrak boleh nak istibrak hanai grem kan